Banyak berlaku kes tipu faraid anak yatim. Dan banyak anak yatim yang dia ambil hartanya cara tidak sebenar. Batu dalam bab tahlil nak buat makan, jangan guna duit anak yang masih kecil. Kalau yang mati itu ayah. Sebab bila ayah yang mati, anak jadi yatim. Bila anak yang kecil, jangan berubah dah. Okey. Tapi kalau mak mati, anak bukan anak yatim. Dia kalau anak yatim mak mati ni menatang. Beruk kalau mak mati, anak yatim. Manusia tak, ayah mati, anak baru jadi yatim. Binatang mak mati, anak binatang tu yatim. Faham lagi? Pasal binatang dia gagah kok mak. Manusia gagah kok ayah. Mana yatim ni sangat-sangat memerlukan pertolongan orang lain. Dia gitu. Anak yatim ni tipu di pok saudara. Pok saudara tak dapat, patut saka. Pasal ada anak. Nyepitah kau anak saudara dia, anak jadi harta si mati dia bahang dia. Ini berlaku dalam masyarakat. Faham? Makan haram oleh ada. Bolehnya pergi umrah. Ini akhir zaman. Duit haram, duit rasuah pergi umrah. Pergi Mekah. Ajah proksi lah macam-macam pesen. Pergi Mekah. Melotoh piang. Setan kata, mendiri petongok. Tak mendiri petongok. Faham lagi ya?